Selamat pagi semua. Okey, disebabkan project manager kita berhenti secara mengejut, saya akan maklumkan siapa yang akan dinaikkan pangkat untuk menjadi project manager untuk company kita. Maafkan saya. Hello? Ya? Okey, untuk rekrutmen kita, kenapa yang tahu cuma bahagian teknikal saja? HR kita tu, dia buat palatau je. Dia hire talent yang tak okey. Nak cakap bekerja tak betul. Padahal dia tu lagi berpuluh-puluh kali tak betul. Kau cakap pasal siapa? Pasal siapa lagi? Pasal tu lah Mangkuk Ayun tu. Bos kita tu. Kita punya waktu jadi tak teratur. Dia nak buat kerja photostat pun tak reti. Bos apa macam tu? Memanglah, sebab itulah dia hire orang untuk kerja untuk dia. Lagipun takkanlah bos buat kerja-kerja photostat, kau tak boleh fikir ke? Bos kenalah tunjuk contoh. Maafkan saya. Tadi ada bahagian kewangan call, ada hal sikit pasal HR. Yelah. HR tu kan bos. Perangai dia memang macam tu. Dia orang ingat company ni company bapak dia. Suka sangat create drama. Padahal tak ada apa pun bos. Bukan apa. Saya kesian dengan bos. Sebab bagi saya, bos ni sepatutnya menguruskan isu-isu masalah company yang sebenar. Bukannya serabut pasal masalah-masalah rumah tangga, gosip company. Kan? Tapi itulah. Saya yakin dengan karisma bos ni, bos boleh handle benda tu. Dan saya sebenarnya bangga sangat dapat kerja dengan bos. Kalau tak ada bos, saya rasa tak tahulah macam mana. Ada apa-apa lagi ke bos? Yang saya boleh tolong? Kalau tak, saya nak sambung ni lah projek yang bos assign untuk saya tu, klien TBH punya. Tak apa. Silakan buat kerja yang tugasan yang diberi. Oi, buat air ke? Kau rasa? Hari tu gaji kau naik kan? Sekarang gaji kau apa? Kau ni benda, tanya soalan macam ni. Tak adalah. Kau tahu tak, si Liza tu, yang sama batch dengan aku tu, level sama dengan aku. Tapi gaji dia lagi tinggi tu. Apa kecerdas? Mana tahu dia ada skill apa yang company nak ke? Itu gaji dia tinggi. Skill tak skill lah. Tapi aku rasa tak fair lah macam ni. Tak fair bendanya. Kau dengar sini Kalau kau boleh bagi impact dekat company, maka tinggilah gaji kau. Tapi kalau kau ni boleh digantikan, bawa lah sedar diri Impact. So maksudnya apa yang kau cakap, company ni jahat lah, tak berkeperimanusiaan. Sebab gunakan manusia untuk kepentingan company semata-mata. Dah tu, kau ingat company ni nak buat apa? Amal jariah? Belum. Benda ni semua nothing personal tau. Ni semua business. Jadi kau be professional je lah. Susahlah cakap dengan kau ni. Gaji kau apa? Kau ni harap je belajar tinggi, tapi adab tak ada. Patut tak ada orang respect kau. Eleh, kecoh amat ni. Aku tanya gaji berapa je pun. Dekat social media tu ramai je orang boleh kongsi gaji berapa lah. Ada member aku kerja rider, dia kongsi dengan aku gaji 4,000 sebulan lah. Tak ada pula dia kecoh macam kau. Isu nak kongsi gaji. Duit banyak lah tu. Kau ingat aku nak pinjam ke? Kalau aku pinjam, aku bayar balik lah. Bukan macam member aku yang duduk belah sana tu, lagi seorang tu. Tak bayar-bayar, pinjam lagi. Kau tengah buat kerja ke? Kau nak apa? Tu macam ada typo tu. Ya, aku tahulah. Tapi aku cuma tulis apa dekat otak aku. Nanti aku repair lah. Aku adjust balik nanti. Apa macam tu pula? Tu. Kat situ nampak tu. Ayat tu macam lompong sikit tu. Baik kau tarik yang belakang tu pergi depan. Yang depan tu biar duduk tengah sikit ke apa. Kau kalau tak payah sibuk pasal kerja aku boleh tak?
Aku tahulah apa aku buat. Bukan setahun dua aku buat ni. Dah berapa? 9 tahun kau tahu. Tak adalah. Aku nak tolong aja. Tak apa. Nanti kalau aku nak minta tolong kat kau, aku tanya kau. Okey, boleh? Kau lah. Orang nak tolong pula agak. Oh, yes! Macam tu. Hafif. Report. Ada San. Oh, ya ke? Aku tak dapat lah email aku. Tapi kan, aku rasa aku ada request kat kau email tu. Kau dapat tak email aku tu? Ada request Ada lah, tu test 2 minggu lepas tu. Oh, okey, jap. Aku check. Oh, aku rasa aku tersalah send lah. Nanti aku send balik kat kau. Aku tengah sibuk buat kerja yang David assign kat aku ni. Kecoh betul lah manager ni. Baru jadi manager setahun jagung dah belagak nak suruh aku buat tu, buat ni. Kau ingat kau siapa? Dah lah tak reti jaga bini, perut pun tak reti jaga. Muka macam gitu jadi manager. Muka macam ni aku selalu nampak dekat loji kumbahan lah. Kau ni kenapa? Kau boleh tak kalau kerja tu buat secara ikhlas? Ni kau kerja gosip, curi tulang, bodek bos. Kau rasa duit kau dapat tu berkat ke? Halal ke? Kalau kau macam ni perangai, kau tak stay lama lah kat company ni. Sekarang ni nak pula company banyak buang orang kau tahu. Kau faham tak? Banyak orang nak kena buang. Sorry. Bos panggil. Sebab apa? Maybe pasal project manager tu kot. Kau agak pasal apa Okey semua, ingin saya maklumkan jawatan kosong project manager yang telah lama ditinggalkan, yang kita kena isi, yang ditinggalkan oleh Nabila. Dengan itu, saya ingin maklumkan jawatan kosong project manager kita, iaitu Afif. Tanah kepada Afif setelah dinaikkan pangkat. Apa ni bos? Saya dah berjuang untuk company gila-gila dah bos. Saya nak charge phone dekat office ni pun saya fikir banyak kali. Alih-alih orang macam dia ni naik pangkat. Bos tak pernah fikir ke saya dah berjuang untuk company ni? Kalau beginilah gaya dia bos, saya berhenti kerja. Manager, cari ganti orang untuk David ni. Berapa orang queue? 200 orang bos. Okey, cantik. Apakah sebenarnya mandian terapi air? Terapi air ni sebenarnya satu kaedah terapi mandian dalam tub. Terapi ini menggunakan air sejuk, suam atau panas. Di Arbai Terapi Air, kami gunakan air suam ke panas di mana suhunya tidak akan lebih daripada 43 darjah Celsius. Terapi air ialah terapi pelengkap seiring dengan perubatan moden sesuai untuk semua peringkat usia dan tahap kesihatan. Penting untuk kita tahu, terapi ini bukanlah bertujuan merawat penyakit secara terus. Sebaliknya, ia membantu meningkatkan sistem imun serta metabolisme badan. Terapi air bertindak sehingga ke peringkat sel saraf dan tulang, sekaligus menyokong pemulihan tisu dan membantu mengurangkan keradangan. Hydromassage membantu melancarkan peredaran darah. Hydroacupuncture pula membantu mengurangkan ketegangan otot. Manakala terapi air secara keseluruhannya memberi kesan detoksifikasi yang sangat cemerlang. Sisa kotoran, sel-sel kulit mati serta lemak tepu akan disingkirkan menerusi 150,000 liang pori kulit kita. Hydrophysiotherapy membantu memperbaiki fungsi saraf serta melancarkan pergerakan sendi kita. Gabungan oksigen, ozon dan ion negatif bantu badan buang toksin dan sokong proses pemulihan semula jadi. Tahu tak, 15 minit terapi air bersamaan 3 hingga 5 km berjoging. Dalam satu sesi, lebih kurang 300 hingga 500 kalori boleh dibakar.
Yang paling penting, terapi air ni selamat dan menyokong kesihatan serta daya tahan badan secara semula jadi. Kalau berminat, boleh terus booking slot sekarang. Saya Arbai Terapi Air. Rehab, recharge, revive.